Maknanya daripada perangkaan dia akan buat survey, tengok perubahan harga di premis yang macam mana? Ini khas untuk bazar Ramadan di seluruh negara yang kita select. Dah ada laporannya lah. Maknanya bila hasil laporan tu diguna untuk apa tu? Kita lihat pattern kos-kos makanan. Maknanya kalau kata kerajaan nak buat dasar, nak bantu ke apa ke, berdasarkan laporan macam tu lah. Macam kalau KPDN, biasa kalau dia berniaga macam ni, dia sebenarnya site dia yang kita kena jaga, site yang datang daripada sini. Contoh bajet dia cukup ke tak cukup ke, disebabkan benda ni ataupun ada ataupun tidak. Okey, macam kami bila pergi sini dia orang takut. Tapi macam perangkaan, orang datang rumah, orang dalam rumah takut. Tapi kita biasanya bersama dengan komuniti. Pesan Datuk Seri, kalau kata orang tengok video ni lah kan, kalau kita datang buat nak banci ke, nak apa ke, apa pesanan dekat orang yang dekat rumah? Biasanya kena pastinya kita mesti ada kad pengenalan diri. Mana dia punya ID tu lah. Dan kemudian survey tu ada pemakluman awam lah, ada publicity supaya tak kena tipu. Dan paling penting kena semak lah. Tapi approach kita pastinya kita akan bersama dengan ketua kampung. Ketua kampung dia ada WhatsApp group kan. Grup Tupperware dia ke apa tu. Yang akan maklum lah dekat dalam tu. Pesan lah kepada masyarakat, Datuk Seri pesan, jangan takut kalau orang datang banci. Sekarang ni maklumat tu amat penting untuk negara. Kenapa penting ni? Nak tahu sesuatu perkara tu, dengan adanya maklumat tu kita boleh bertindak balas. Zaman dulu khalifah pikul gandum untuk cari orang miskin malam-malam, orang pesara. Kaki zaman sekarang tak perlu buat macam tu. Misalkan statistik. Statistik ada, maknanya kita ada pengkhususan. Tapi semua orang perlu bagi kerjasama. Kerjasama untuk memastikan pembelaan kepada orang yang kurang bernasib baik tu. Kita cari. Kalau kata macam contoh, kalau pihak Datuk Seri yang betul-betul beria, tapi maklumat orang pun tak nak bagi, pun payah juga nak dapat outcome yang real punya outcome. Maknanya kita ni ada sikit persamaan lah, bukanlah banyak. Datuk Seri sendiri punya ambil statistik untuk membantu orang. Macam kita pula, kita pergi dekat gerai, kita buat education kepada mereka. Sekali tak jalan, 2 kali tak jalan, 3 kali ambil tindakan. Betul. Ada. Sama jugalah macam buat ujian pertama, ujian kedua, tahap mana yang lemahnya dekat mana tu. Rasa macam berbesar hati lah, banggalah bila orang nombor 1 dalam jabatan perangkaan tu dia turun padang sendiri. Tapi satu soalan lah, pendekatan yang digunakan oleh KPDN Melaka mendekati masyarakat melalui media sosial. Apa pandangan Datuk Seri? Saya rasa kita sebenarnya berlaku persaingan antara penggunaan masa rakyat dengan apa yang kita pilih pada rakyat. Jadi kalau media sosial tu tak berjalan, jadi mesej tu tak sampai lah kepada orang ramai. Jadi it's very good, very powerful. Menyampaikan ilmu-ilmu pun kena mengikut masanya. Jangan lupa, kalau kata orang daripada jabatan perangkaan datang tu semata-mata untuk menambah baik ataupun memberi kemakmuran kepada kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.